3.25 juta untuk Pulau Banggi. Ya. Assalamualaikum. Selamat menonton di channel Riz Suria TV Official. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Kerajaan Malaysia. Peruntukan 31 juta untuk Pulau Banggi. Okey, terima kasih. Tahniah ataupun syabas kepada rakyat Sabah, terutamanya di Pulau Banggi. Peruntukan lebih kurang dalam 15 juta ringgit untuk projek naik taraf jeti awam Karakit Istiada kepada terminal feri yang baru. Sebanyak 15 juta. Yang kedua, naik taraf infrastruktur menyeluruh seperti pada polis, klinik kesihatan dan jambatan dan jalan raya. Ini peruntukan sebanyak lebih kurang 31 juta untuk kemudahan inilah. Untuk naik taraf terminal feri, kedua untuk perbaharuan balai polis, klinik kesihatan, jambatan dan jalan raya. Itu untuk memajukan tempat ni semoga lebih selesa untuk penggunaan penduduk di Pulau Banggi, Sabah. Terima kasih kepada rakyat Malaysia. Terima kasih kepada Kerajaan Malaysia kerana telah meluluskan peruntukan 31 juta ringgit untuk Pulau Banggi, Sabah. Ini satu berita yang sangat gembira dan syabas kepada penduduk pulau tersebutlah. Yang lebih gembira lagi, PMX telah memberi tambahan bajet atau peruntukan sebanyak 2.25 juta ringgit untuk Pulau Banggi, Sabah. Iaitu komitmen Kerajaan Madani untuk penduduk Sabah, iaitu 1.25 juta untuk program pendidikan dan kesihatan, teknologi hijau, dan untuk naik taraf perkasaran komuniti. Yang kedua, peruntukan 1 juta ringgit untuk naik taraf kampung Gonggotan di Sabah. Ini satu peruntukan yang besar kepada penduduk Pulau Banggi, Sabah. Rasa terima kasih banyak pada pihak kerajaan yang meluluskan peruntukan ini. Peruntukan tambahan sebanyak 2.25 juta ringgit. Itu satu berita gembira untuk rakyat Sabah, terutamanya penduduk Pulau Banggi. Okey, sahabat yang boleh ada idea komen, boleh komen di ruang komen, like dan share channel ini. Terima kasih kerana setia menonton di channel Riz Suria TV Official. Dan kita jumpa lagi untuk next video. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi